penstrukturan semula, masyarakat akan berlaku perubahan yang total juga akan berlaku. Tetapi adakah berlaku di tangan gerakan Islam? Kalau gerakan Islam tidak buat perubahan pada diri dia, kemungkinan bukan di tangan mereka. Tapi kalau kita nak jadi relevan dalam situasi itu, kita sendiri kena buat perubahan. Sebab perubahan akan berlaku. Sebab sistem barat pun dah expired. Sekarang ni kita tengok perubahan yang berlaku dalam negara Islam, sistem dah tak ada. Maksudnya kekal orang kata apa, diktator ataupun kerangka-kerangka yang zalim. Dia tak ada sistem dah. Kerangka-kerangka yang ataupun kekuatan-kekuatan yang zalim. Itu yang menguasai dunia. Dia tak ada dah kerangka. Begitu juga di barat. Barat pun dah tak ada, maksudnya ideologi, falsafah dan sebagainya itu pun dia pun dah terburai, dah hilang kepercayaan kepada ideologi mereka kan. Jadi satu keadaan perubahan akan berlaku. Maknanya kita manusia nak menuju ke mana sebenarnya? Kan? Semua dah bankrupt. Sistem barat pun dah bankrupt. Kan? Macam kita tengok hari ni lah, maknanya Amerika mana dah kira terikat dengan apa-apa nilai perundangan, convention, apa-apa semua tak ada. Semuanya jadi ikut benak sendiri. Siapa yang kuat dia berkuasa. Jadi suasana ini akan meletuskan satu perubahan besar seluruh dunia, dan manusia akan mencari penyelesaian baru kepada masalah mereka.